Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di Muzium Kota Kayang. Dan hari ini juga saya akan interview bersama dengan staf yang bekerja di sini. Jom! Cik staf dekat sini ke? Ya, saya staf. Boleh saya tanya apa yang menarik dekat tempat ini? Okey, tempat menarik. Okay, yang pertama sekali lah, sini kita kenali sebagai Muzium Kota Kayang, di mana kita menempatkan artifak-artifak yang kita jumpa di sekitar sini lah. Okay, lepas tu kita pamer untuk tatapan orang ramai lah tentang info-info berkenaan jumpaan ni lah. Kalau dapat tahu maklumat tentang negeri Polis, sejarah Polis, mereka akan main sini. Apa agak-agak berapa orang yang main dekat sini? Kalau purata tu selalunya yang lawat yang ramai tu hari cari Sabtu dan Ahad daripada orang-orang kan. Hari tu dia sampai kebanyakan hari tu yang ramai. Kalau hari-hari biasa tu ada juga lah tak. Yang selalu banyak main golongan muda ke ataupun tua? Kebanyakan ni rombongan lah, sekolah. Yang berkeluarga pun ada juga. Dan pelajar-pelajar IPT juga. Dia pun memang melawat nak tengok-tengok yang ni semua artifak ni lah. Ya, kebanyakan sini untuk mencari itulah berkenaan sejarah Polis. Berkenaan yang kita ada sejarah dan ni segalanya kita ada pakai dan kaitan dengan raja-raja Polis. Okay, terima kasih Encik. Sama. Okey semua, sekarang saya berada di Jabatan Putra. Okey, jom ikut saya.